Kita ada Ita, bukan nama sebenar. Silakan Ita, apa masalahannya? Silakan. Hello, Assalamualaikum Pak Ustaz Nana dan FBI. Saya masalah berkaitan dengan mak lah. Actually baru-baru ni dia didiagnosis oleh doktor demensia lah. Dia macam nyanyuk dah mula lupa lah. Tapi dia as a normal je, dia tak nampak lah macam orang yang mungkin dia main saja lagi. Dia kehidupan ni memang nampak macam normal. Anak-anak je lah yang tahu dia punya perubahan kitaran habit dia tu. Kalau contoh dulu, saya bagi beberapa contoh. Dulu dia pandai spend duit, sekarang dah tak pandai. Dulu dia jaga makan, sekarang dia makan apa je dia nak makan. Dan dia sentiasa makan sampai perubahan berat badan dia tu mendadak. And then yang paling penting sekali, kami sangat risaukan anak-anak ni berkaitan dengan perintah Allah lah. Puasa memang, I think dalam 2 tahun kebelakangan yang kami perasan, bila kita suruh puasa nanti dia bagi alasan gastrik. Memang dia ada gastrik, tapi dia macam get easy macam tu lah. And then solat, kalau dulu memang dia sangat menjaga. Dan dia sebenarnya sebelum ni sedih lah, dia adalah guru ngaji. Tapi itulah, dia punya ngaji tu ayah bagi tahu, sebab dia duduk dengan ayah berdua. So dia dalam about 3 tahun macam tu dah memang tak buka Al-Quran. So kita anak-anak ni baru tahulah bila ayah bagi tahu kan. Lepas tu solat tu kita kena paksa. For now memang nampak kena paksa, nanti dia jawab tak nak. So adakah itu memang tanda-tanda orang demensia ataupun diuji begitu dengan ibu ataupun kami dah sebagai anak-anak untuk mencari jalan macam mana sebenarnya, especially yang bahagian perintah Allah adalah yang kami sangat risaukan sekarang ni. Ya, dia demensia peringkat mal tadi awak cakap tapi itu memang doktor yang sahkan doktor yang sahkan, dan now sekarang dah jalan terapi di hospital lah. Sikit. Tapi bila kita tengok terapi doktor soal beberapa soalan, dia punya ingatan dia masih lagi boleh ingat lah. I mean lupa-lupa pun masih boleh jawab lagi. So kita nak cakap demensia yang saya tengok juga dekat Google dan sebagainya, demensia ada yang tahap teruk dan sebagainya kan, yang macam beracau. Tapi ibu saya ni as a normal punya, kalau orang luar tengok dia normal je. Belum severe lagi lah. Dia cakap tu antara habit perubahan hidup dia lah, sebelum dan yang terkini lah. Baik, silakan Ustaz. Bagi Masya Allah, anak yang baik call kami pagi ni nak cari cara bagaimana nak bantu mak. Saya sebenarnya terkejut. Mak dulu guru ngaji. Maknanya kalau cerita guru ngaji, dan di sini bagi tahu yang maknya dulu jaga semayang. So seorang yang dia jaga salatnya, jaga Qurannya, jaga amalannya, perubahannya berlaku.